Hai semua, hari ini kita akan ke MKA Adventureland yang terletak di Bandar Baru, Kedah. Nak masuk sini agak dalam juga, tapi jangan risau sebab orang takkan sesat. Ruang parkir yang disediakan di sini sangat luas. Anda tidak perlu menapak jauh. Bayaran yang dikenakan di sini sangatlah berpatutan. Hanya RM5 sahaja untuk dewasa dan kanak-kanak. Gazebo juga disediakan dengan harga yang sangat berpatutan. Memang berbaloi. Di sini disediakan 2 kolam, satu untuk dewasa dan satu lagi untuk kanak-kanak. Di sini kanak-kanak bebas untuk melakukan pelbagai aktiviti yang mereka ingini, seperti berenang, terjun dan macam-macam lagi. Fasiliti di sini disediakan dengan sangat lengkap, dengan adanya tandas, ruang penyaringan pakaian dan juga surau. Kawasan ini ditutup pada pukul 6 petang. So, korang boleh bawa anak-anak ataupun saudara mara lebih awal pagi. Chalet juga disediakan untuk para pengunjung yang ingin menginap di sini. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye.